Perempuan bos ni tak biasa. Dia jelas kegemaran bos, tetapi dia bergaul dengan anak baru, ergo, hanya apabila mereka jatuh cinta, Bos He mengetahui hubungan sulit mereka. Bos He memutuskan untuk memberi mereka pengajaran amaran, tidak terlalu keras. Dia secara terbuka menanam anak palsu antik yang pecah itu hidup-hidup sebagai amaran kepada ergo. Semangat akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menanam palsu antik yang pecah di sebidang tanah yang sedang dibangunkan, memanfaatkan gembar-gembor media. Seperti yang dijangka, harga tanah meningkat beberapa kali ganda. Terima kasih bos. Kemarahannya bertukar menjadi kegembiraan. Dia mula bercakap tentang Cui Hua dan ergo. Dia memutuskan untuk melepaskan mereka. Sejak itu, Lee Chang-hir lebih menghargai ergo. Semua perkara, besar dan kecil, syarikat itu diserahkan kepada ergo. Hanya dalam beberapa tahun, pemuda yang pernah dikaguminya itu mampu berdiri sendiri. Dalam masa sebulan, dia sudah menjadi komandan kedua kumpulan itu. Kerjaannya berkembang pesat, dan dia juga mempunyai seorang wanita yang cantik. Hubungannya dengan Cui Hua semakin baik. Kadang-kadang, apabila dia tidak mempunyai apa-apa untuk dilakukan, dia akan pulang ke rumah. Dia minum sedikit, di dalam dan di luar rumah. Apa yang dia tidak tahu ialah Cui Hua sentiasa menjadi milik Bos He, dan dia hanyalah umpannya. Pada hari itu, Bos He datang ke kilang Cui Hua dan mengingatkannya, secara tersirat dan tersirat, supaya patuh dan tidak tersasar daripada kawalannya, atau dia akan menyesal. Dibebani dengan hutang yang besar, Cui Hua tidak mempunyai pilihan selain mematuhi arahan Bos He. Petang itu, melihat Cui Hua pulang ke rumah dalam keadaan letih, ergo berasa patah hati. Dia memutuskan sudah tiba masanya untuk berhadapan dengan abang sulungnya tentang perkara itu. Untuk lebih banyak cerita tentang Cui Hua dan ergo, sila ikuti kami supaya anda tidak tersesat.